Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan perbezaan di antara pengkhususan guru yang mengajar murid-murid di sekolah rendah, sekolah-sekolah di Finland berbanding dengan guru yang mengajar murid di peringkat menengah. Di Finland, sekolah rendah dan sekolah menengah bergabung di dalam satu sekolah yang dikenali sebagai Comprehensive School, Peruskoulu. Justru yang dimaksudkan dengan sekolah rendah ialah murid-murid tahun 1 hingga tahun 6, murid-murid sekolah menengah pula merujuk kepada murid-murid tahun 7 hingga tahun ke-9 dan kesemua mereka mungkin berada di dalam sekolah yang sama. Guru-guru yang mengajar murid sekolah rendah, jika kelayakan mereka adalah menjadi homeroom teacher ataupun guru kelas bagi murid-murid tahun 1 hingga tahun 6, semasa mereka berada di universiti, program untuk menjadikan mereka guru berlesen adalah selama 5 tahun. 3 tahun sarjana muda dan 2 tahun peringkat sarjana masters. Pengkhususan guru-guru sekolah rendah ialah sains pembelajaran dengan penekanan khusus kepada pedagogi. Kemudian mereka membuat minoring sebagai guru kelas dan mereka juga boleh membuat minoring elektif, milih satu subjek tambahan seperti muzik ataupun agama dan lain-lain. Manakala guru-guru yang mengajar murid sekolah menengah, ketika mereka di universiti, program pendidikan yang melesenkan mereka untuk mengajar juga selama 5 tahun, 3 tahun untuk peringkat sarjana muda dan 2 tahun untuk peringkat sarjana. Tetapi berbeza dengan sekolah rendah, pengkhususan guru-guru ini adalah subjek pilihan mereka. Manakala mereka minoring di dalam pedagogi, mereka juga boleh minoring di dalam satu subjek elektif tambahan jika mereka mahukannya. Jika kita bandingkan di antara sekolah rendah dengan sekolah menengah, apa yang kita faham ialah di peringkat sekolah rendah, kemahiran tertinggi yang diperlukan oleh guru-guru adalah kemahiran berkaitan dengan bagaimana murid belajar serta urusan-urusan yang bermanfaat untuk membolehkan guru mengusahakan pembelajaran murid-murid mengatasi kepentingan subjek-subjek yang wujud sebanyak lebih kurang 13 subjek di peringkat tahun 1 hingga tahun 6 tersebut. Hanya apabila murid-murid meningkat ke tahun 7 hingga tahun 9, barulah guru yang mengajar subjek-subjek mereka itu adalah merupakan guru yang khususannya adalah di dalam subjek berkenaan. Maka kita lihat di Finland, murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 dalam kebanyakan masa mereka berada di dalam kelas yang sama kerana homeroom teacher, guru kelas mereka adalah guru yang mengajar hampir ke semua subjek sekolah rendah. Mereka tak perlu berpindah-pindah kelas dan hanya subjek tertentu sahaja mereka akan pergi ke kelas yang berbeza. Ini menjadikan guru sekolah rendah mengikuti perkembangan pelajar merentasi subjek-subjek berkenaan daripada tahun 1 hingga sekurang-kurangnya tahun 4 dan biasanya juga hingga ke tahun 6. Apabila mereka masuk ke peringkat menengah di tahun 7 hingga tahun 9, barulah murid-murid ini akan berpindah dari satu kelas ke satu kelas mengikut subjek kerana kelas-kelas yang didedikasikan itu adalah untuk guru subjek tertentu. Di sini kita dapat melihat bagaimana kurikulum sistem pendidikan itu sendiri direka bentuk menepati apa yang kita maklum daripada dapatan-dapatan sains semasa. Murid-murid sekolah rendah bukan masanya untuk mereka dibebankan dengan penguasaan subjek-subjek, terutamanya jika dia berkaitan dengan factual knowledge, mengingati, menghafal fakta. Sebaliknya, apa yang penting adalah murid-murid itu dikenal pasti kekuatan, kelemahan, cabaran, masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran dan jika ditinjau dari sudut subjek-subjek, yang utamanya adalah minat murid kepada subjek tersebut, kemahiran-kemahiran yang perlu dibangunkan di dalam subjek-subjek berkenaan dan ini memerlukan guru yang mahir di dalam pedagogi berbanding dengan subjek berkenaan semata-mata. Ini yang boleh kita belajar dan ini yang menjelaskan bahawa konsep homeroom teacher di Finland berbeza daripada apa yang mungkin kita faham di tanah air merujuk kepada guru kelas yang banyak memberi tumpuan kepada aspek pengurusan